Ramai yang keliru bagaimana sebenarnya jana keuntungan dengan emas. Pelaburan emas bukanlah pelaburan ajaib yang boleh selesaikan semua masalah kewangan. Ia pelaburan biasa-biasa sahaja. Kalau nak harapkan keuntungan, secara purata sekitar 10% setahun sahaja. Tak jauh beza dengan pelaburan lain, cuma emas ada kelebihan tersendiri yang tak ada pada pelaburan lain. Dan sebenarnya, bukan emas itu yang membuatkan kita kaya, tapi ilmu dan kepandaian kita memanfaatkan emas yang akan menentukan kekayaan. Labur emas ini macam beli rumah. Beli, simpan dan jual bila dah sedia nak ambil keuntungan. Harga emas akan naik dalam jangka panjang. Menabung emas sepatutnya menjadikan kita semakin kaya, tapi tanpa ilmu, emas itu sendiri tak akan memberi apa-apa kesan pada kekayaan kita. Kekayaan tak bertambah hanya kerana harga emas naik. Kekayaan bertambah bila kepingan emas kita semakin bertambah dari tahun ke tahun.